Hotel ni dibina 38 tahun lalu tapi sampai sekarang tak ada seorang pun tetamu. Inilah Hotel Rugong terletak di Korea Utara. Pada tahun 1987, negara tu nak bina hotel paling tinggi di dunia dengan 3,000 bilik, restoran berpusing dan juga kasino. Tapi bila Kesatuan Soviet runtuh pada tahun 1992, ekonomi Korea Utara terus merosot. Akibatnya projek ni terbengkalai. Bangunan tinggal rangka konkrit, tak ada tingkap, kosong di dalam dan strukturnya pun tak kukuh. Selama 16 tahun, kerajaan Korea Utara buat bangunan ni macam tak wujud. Siap edit gambar bandar Pyongyang supaya bangunan ni tak nampak langsung. Masa ni lah media mula gelarkan bangunan ni Hotel of Doom. Pada tahun 2008, sebuah syarikat dari Mesir yang juga pemilik rangkaian telefon terbesar di Korea Utara bayarkan kos untuk pasang kaca di seluruh luar bangunan. Sekurang-kurangnya nampak macam dah siap walaupun bahagian dalamnya masih kosong sepenuhnya. 10 tahun kemudian pada 2018, kerajaan Korea Utara pasang lampu LED di seluruh bangunan dan pada waktu malam ia bertukar menjadi skrin digital yang pamerkan pelbagai mesej dari kerajaan. Sampai hari ini, bangunan ini masih pegang gelaran hotel tertinggi di dunia yang tak berpenghuni.